Pengalaman saya daripada tahun 2008 bergelombang dengan dunia emas dan trading emas fizikal ni, tuan-tuan, emas tidak boleh memberikan pulangan kepada anda. Berkilo-kilo emas anda ada pun, anda tak akan boleh dapat pendapatan dengan emas. Kecuali dua benda. Nombor satu, anda kena niagakan emas tersebut, iaitu buat jual beli. Nombor dua, kalau anda hanya penyimpan emas, memang kena jual emas tersebut bila dah ada untung. Itu je. Nombor satu tadi, kena buat jual beli tu maksudnya kena buat bisnes emas. Emas yang anda ada, contoh anda ada 5 utas barang kemas, buat jual beli, buat bisnes. Okey, contoh yang ni 10 gram, jual dekat orang A, restock. Jual dekat orang B, restock dengan harga murah. Jual dekat C, restock barang. Itu legit. Itulah satu cara betul untuk berniaga emas, untuk dapatkan pendapatan daripada emas fizikal yang kita ada. Bukan dengan cara emas yang kita ada ni, 5 pasang ni, 5 utas ni, kita pergi letak dekat kedai tu dan dengan harapan dia boleh bagi kita tiap-tiap bulan, tiap-tiap minggu, tiap-tiap hari dia boleh bagi kita pulangan. Kalau dia boleh janjikan pulangan bulan bintang macam tu, ada dua kesalahan. Nombor satu, kesalahan daripada segi kita tak boleh ambil deposit secara haram. Illegal deposit taking ni, puan-puan, bukan hanya mengambil duit. Illegal deposit taking kalau kita ambil duit untuk emas ataupun property ke apa-apa sahaja. Adalah dia punya klausa undang-undang tu, ada beberapa kategori dikategorikan sebagai deposit. Company yang ambil barang orang, walaupun dia buat perjanjian, sebenarnya boleh kena dengan BNM tau. Bila dia kena dengan BNM, dia kena siasatan, company kena freeze. Apa terjadi kepada anda yang dah melabur ni? Itu kena hati-hati. BNM, Security Commission dah ada penguatkuasaan terhadap company ni. Bila nak berlaku siasatan, dia akan freeze account. Masa tu dia akan menyalahkan pihak-pihak berkuasa lah. Dia kata, kita buat program dah betul, tiba-tiba orang datang rush, kena freeze account. Macam mana kita nak bayar dividen balik? Emas korang tak tahu kat mana dah.